Sakit. Aduh. Uncle, Kenapa you langgar orang tua? saya tak ada langgar lah, You Uncle. budak sangat kurang hajar. You budak sangat tak ada kenal orang tua. You langgar orang tua. Uncle, tak ada. Saya sudah berhenti. Uncle, kenapa jatuh? Sebab you langgar. Aduh. Uncle, tak ada kemek pun. Memang tak ada kemek you punya kereta, tapi kaki saya dalam sudah kemek. Uncle, jangan ni macam lah, Uncle. Sudah tak boleh bangun. Macam mana mau kerja ni? Bayar ganti rugi. Aduh, saya mau cepat. Okey lah. Berapa Uncle mau? 1,000. You sudah langgar orang tua. You mau kasih 1,000 saja. Uncle. Saya seumur hidup tak boleh kerja sudah. Saya mau 30,000. Woi! Uncle, mana mau cari 30,000? Siapa suruh you langgar orang tua? Uncle, jangan ini macam, Uncle. Tak payah tipu. Tak ada tipu. Aduh, saya tak ada langgar. You langgar. Tak ada lah, Uncle. Mana ada langgar? You langgar saya. Tak ada orang ke? You ada bukti you tak ada langgar? Aduh, saya... You ada dashcam kah? Ini kereta tak ada. Tak ada dashcam kan? Ada record. Tapi I nampak. I tak ada langgar. Mata you tipu you. Saya sakit Sakit orang muda kurang ajar ni. Uncle. Kurang ajar, sangat-sangat kurang ajar. Ini sekolah tak ada habis ni. Uncle. SPM berapa A? Uncle, kenapa SPM? Ya, kenapa boleh langgar orang tua? Ini mesti civic tak ada A. SPM tak ada civic. Sebab itulah you sangat tak ada cerdik punya orang. Orang tua pun you langgar. Tak ada 30,000. 30,000 kalau tak balai cerita. Uncle. Balai. Kasih tarik you punya lesen, kasih tarik tak boleh bawa kereta sudah. Langgar orang tua. Jom balai tanah. Kenapa ni, bang? Ini budak kurang ajar. Langgar orang tua. Bang, saya tak langgar dia, bang. Saya ada dashcam ke? Kereta saya tak ada dashcam mahal. Saya ada dashcam bang. Saya tengah Betul boleh tengok dekat dashcam saya bang. You ada dashcam pula? Ada bang. You parking sini saja. Ya. Oh, abang ada dashcam ke? Ada. Kereta saya ada dashcam. Uncle. Tengok boleh kita tengok. Jangan. Sekejap. Sekejap. Kita bincang dulu. Balai. 15,000 dulu. Hai, Uncle. 15,000 kita tengok dashcam. Tengok dashcam dulu, tengok. Saya ada langgar tak ada langgar. Tak boleh. Seriously, you punya dashcam tak ada record kan? Jom tengok. Tu tengok. Tu lama download tu. Sekejap lah. Bang kerja apa boleh pasang dashcam ni? Saya kerja dengan Malaysia je dekat sini je. Ini kedai apa? Kedai dashcam bang. Oh iya ke? Jom kita tengok dulu bang. Kalau abang nak pasang macam saya punya, boleh ambil A510. Yang ini paling latest punya. Mahal ke bang? Yang ini siap pasang semua 889. Warranty 1 tahun 6 bulan. Uncle cas saya tadi berapa? 30,000 saja. Mampus. Okeylah, saya diskaun lah 15,000 lah. Hei, tak boleh, tunggu video dulu. Lepas tu apa lagi dia boleh buat bang? So bila abang pakai hardware kit, waktu parking kalau ada orang langgar dia akan hidup rekod. Kita tengok kat telefon pun boleh? Pun boleh juga. Abang boleh tengok live terus daripada jauh. Memang clear lah. Clear lah. Dia tak boleh tipu kan bang? Tak boleh. Lagi saya pasang lepas boleh, settle dengan uncle ni. Boleh download ke? Sudah. Mesti download tak full kan? Tengok. Mana kereta saya tadi bang? Oh, kesian orang tua sudah kena langgar. Ui, tak kena pun. Tak kena? Jauh. Itu kenapa tu? Kenapa ini tangan macam celebrate uncle? Ui, itu tabur duit uncle. Uncle. Cuba tengok lagi sekali. Lagi sekali tengok. Pusing balik. Uncle tak ada kena. Jauh. Uncle map. Uncle tadi mana? Hilang lah. Uncle. Dah lari kot. Saya ada alih kereta ke? Tak ada. Woi, ini uncle sudah ambil aku punya kereta. Bang, kereta dah tak ada bang. Uncle tu curi lah bang. Itulah lain kali kena pasang dashcam lah. Pasang kat mana? Dekat Malaysia bang. So kalau macam yang dashcam 70 mile ni, dia ada fungsi GPS. Abang boleh find my car dekat mana. Boleh tengok kereta kat mana? Boleh tengok kereta dekat mana. Aduh, ini uncle banyak tipu ini uncle. Sudah kantoi. Tak dapat 30,000, dapat ini dia punya kereta pun kaya. Mau tipu orang sudah lama buat kerja, mana boleh. Ini sudah pengalaman.